handsome dah. Macam gini lah aku. Kau tengok, patutlah. Lu tahu perangai isteri tu macam. Yo, assalamualaikum guys. Terima kasih kerana klik video ni. Welcome back to my channel Taufik Edi React. Bosan-bosan ni kita tengoklah video-video kat media sosial yang seronok, yang best, yang kelakar, yang sedih, yang apa semua ni kan. So hari ni aku nak, disebabkan aku tak ada berapa nak ada kerja pagi ni. Disebabkan hari ni aku tak ada berapa nak kerja. Aku ni tak ada kerja sangat lah sebenarnya hari ni. Tak ada kerja sangat, so aku dah react lah. Aku nak tengok video-video yang best kat media sosial ni. Jom apa buang masa ni tengok. Sebelum tu korang jangan lupa tekan button subscribe dulu sebelum tengok, okay? Kita tengok apa yang best. Bukan. Video pertama dah menganjing banyak. Bukan. Itu tak payah gini-begini pun dah memang awak menang. Awak taruh je tangan macam tu dah memang terkeluar ke tisunya. Okay? Muka puas hati tu. Ingatkan dia menang. Memang macam itu. What? Kau buat apa? Nak buat kerja lah elok. Kenapa kau nak minum minyak hitam tu? Belum puasa kau puasa ke? Tahu sangat ke? Aku pula yang mengemang Colgate Carbon Active. Aduh, yai. Nak buang sampah, bawa girlfriend, bawa bini. Sampahnya masih ada, girlfriendnya dibuang. Lu tidur lu buang, buang. Tahu perangai isteri tu macam. Tapi jangan dia pasal bang. Dalam hidup ke? And Chen Yufei continues her 100% record here this week. 3 wins out of... Careful, sir. 3 wins out of 3. Tak, bunyi tu efek ke memang betul bunyi macam tu? Careful. And Chen Yufei continues her 100% record here this week. 3 wins out of 3. Careful. 3 wins out of 3. Orang yang ada apa, fotogetik orang kata. Dalam diri dia memang, kalau dalam gambar je mesti cantik. Tak macam aku ni, kalau bergambar cantik-cantik pun, handsome pun, muka jadi kat dalam tu macam kertas pendek. Handsome dah. Macam gini lah aku. Tepat. Kita dah ambil gambar handsome. Gambar. Tapi bila dalam gambar, astaghfirullahalazim, nak post pun rasa macam aib tau, aib. Masalah dia terlompat serang balik tu. Tikus saya cakap apa? Awak fikir saya takut? Kau tengok, patutlah tikus tu kuat. Kau tengok, kau bagi alat gym sebenarnya dekat dia tau, nampak? Apa ni? Buka puasa ni. Allah. Tak. Kau dengar tak? Kau dengar sebelum? Ada. Okey. Makanan jatuh. Yang tepuk tangan tu. Ada?
nampak? Yang tepuk tangan tu kenapa? Tepuk tangan ketawa pula tu kenapa? Makanan jatuh ni. Kau nak makan apa? Kau ramai-ramai nak buat apa? Masing-masing tenung muka sendiri je. Habis makanan dah tak ada. Nak makan je mana? Aduh. Yang kata nak menolong tapi tak kena cara. Macam inilah. Disebabkan kita nak menolong diri kita yang susah. Nampak? Lepas tu, yang lagi sakit hati, yang kita tolong ni belah pula macam tu je. Trauma semua hidup. Kesian dekat orang-orang utara tau. Selama ni kena tipu. Kena tipu. Beli cucuk badak, tapi tak ada badak dan Tolonglah. Akak tolong sangat-sangat. Jangan ajar orang macam gini sebab nanti fikiran budak-budak ni dia macam budak-budak Gen Z ni. Dia macam nanti dia terus direct tau. Dia direct. Nanti tanya apa? Macam-macam mana? dalamnya. Masya Allah. Kesian. Tengok komen Makcik, saya beli puteri mandi. Dah ada fikir mana puteri mandinya kan? Saya pun kena tipu makcik. Saya beli badak berendam, tapi tak ada pun badak tengah berendam kan dah cakap. Jangan dah tu. Kalau beli kodok nak kena ada kodok sekali. Aduh, budak-budak sekarang ni. Habis kalau beli kuih sarang semut memang kuih ni banyak-banyak nama binatang, tapi tak adalah pada binatang kat dalam tu. Faham tak? Pakcik, saya beli kuih telinga So sampai sini sajalah video aku pada hari ni. Alhamdulillah hari ni menyeronokkan jugalah video-video yang ada dekat media sosial ni. So korang boleh tag aku kat mana video-video yang best dalam media sosial ni. Dekat Instagram, dekat Facebook, dekat TikTok, dekat X, dekat mana-mana lah yang korang best video tu korang boleh tag aku. Aku nak react, aku nak tengok. Kongsilah kelakar-kelakar korang ataupun video-video sedih atau apa-apa dekat aku nak tengok juga. Okay, so sampai sini sajalah video aku pada hari ni. Korang jangan lupa tekan button subscribe yang ada dekat bawah tu warna merah tu. Tekan dulu button subscribe tu supaya korang boleh tengok video-video selanjutnya, korang dapat notification lah orang kata. So terima kasih kerana tengok video ni. So aku nak minta izin mengundurkan diri. Okay, so nama aku Taufik Edi. Aku minta izin mengundurkan diri. Kita jumpa lagi di lain. Assalamualaikum.